Assalamualaikum guys. Hari ni kita ada sebiji W Moto ES 250i N1 yang warna hitam ya. Okey, problem dia gasket head bocor lah. Okey, punca dia mungkin daripada dia punya reserve tank. Aku buka reserve tank pun tadi tak ada coolant. Suspect dia punya customer pun komplain ada menitik bahagian depan lah. Ada coolant menitik. Aku ke suspect dia punya reserve tank ni ada crack lah. Reserve tank depan tu yang warna putih tu. Dia ada crack lah. Okey. Coolant dia pun tengok banyak ni je. Sikit lah. Coolant pun tinggal sikit. Okey. Ni pun dah bocor. Gasket dah bocor. Okey, jadi alang-alang customer nak terus upgrade lah full spec HPE 278 HPE lah, complete set daripada head HPE, block 75mm HPE, semua HPE lah, crankshaft pun crankshaft ni lah, yang 300 GTS punya. Okey. Okey, nanti kita akan buka overhaul. Tengoklah barang apa yang kita tukar nanti. Okey, apa-apa nanti aku update. GS upgrade 300cc, enjin dah hidup kan. Okay, sekarang kita pakai ECU standard lagi untuk running. Proses bleeding bleeding. Okey guys, dah siap ES 250i Axpep 278cc full HPE, di mana kita pakai head HPE, block HPE, crankshaft HPE, tapi total body standard, cam standard, airbox pun standard. Cuma airbox adalah outer sikit bahagian dalam tu supaya angin masuk lebih banyak lah. Okey, so far okey. ECU kita pakai ECU Espada, tu letak ECU dia dah settle dah. Ok, jom kita try cold start lah. Ni kita dah set lah dia punya cold start. Tongkat tak ada. Ok, timing cold start pun cun
far tak ada masalah lah. Okey, kita hantar dyno semua lah. Kita dah set lah dia punya timing cun-cun. Backfire pun tak ada. Sebelum ni ada backfire. Ni kita dah settle lah masalah backfire, meletup, exhaust meletup. Dan timing pun cun, tak mati-mati lah. Okay, settle. Owner dah boleh ambil. Okay.